Cadangan membenarkan kemasukan murid berusia 6 tahun ke tahun 1 di bawah Rancangan Pendidikan Negara RPN 2026-2035 memerlukan perancangan dan kesiapsiagaan rapi khususnya dari segi infrastruktur dan tenaga pengajar. Menurut Timbalan Pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia Minda UKM, Dr. Anwar Ahmad, kebimbangan ibu bapa terhadap kemungkinan berlaku lambakan murid tahun 1 adalah wajar dan perlu diberi perhatian serius oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Beliau berkata sekiranya persekolahan bermula pada usia 6 tahun, terdapat kemungkinan murid berusia 6 dan 7 tahun akan memasuki tahun 1 secara serentak sekaligus menimbulkan persoalan sama ada sistem pendidikan bersedia menerima jumlah murid yang besar. Adakah pengurusan pendidikan bersedia untuk menerima jumlah murid-murid tahun 1 tahun depan yang sangat beramai, mungkin melebihi 500,000 orang ataupun lebih besar daripada itu. Jadi pada saya ini antara perkara-perkara yang perlu diteliti oleh KPM. Saya mengambil maklum kerisauan dan kebimbangan masyarakat tentang perkara ini. Saya pun juga sedar bahawa kita masih berhadapan dengan isu kelas yang tak cukup. Kita juga berhadapan dengan isu murid yang guru-guru yang tidak cukupi, kan? Dan perlu tindakan-tindakan segera untuk memastikan bahawa jangan sampai anak-anak kita di tahun 1 tahun depan masuk ke kelas, tiba-tiba kelas dia itu tak ada guru. Ataupun masuk ke kelas tahun depan, tiba-tiba murid dalam kelas tu semua 50 orang, 60 orang sebab tak cukup kelas, kan? Jadi itu pengalaman-pengalaman yang mungkin pada saya tidak patut kita berikan pada anak-anak kita, apatah lagi di hari pertama persekolahan mereka tahun 1 tahun depan. Beliau berkata tempoh setahun sebelum pelaksanaan sepenuhnya perlu dimanfaatkan sebaiknya bagi memastikan persiapan rapi dilakukan termasuk perancangan bilangan kelas dan penempatan guru. Dr. Anwar turut memaklumkan bahawa cadangan kemasukan murid 6 tahun adalah bersifat sukarela dan keputusan akhir terletak di tangan ibu bapa. Justru data pendaftaran sebenar amat penting dalam menentukan langkah susulan kementerian. Dalam masa sama, beliau menyambut baik beberapa inisiatif lain di bawah RPN termasuk peruntukan menaik taraf bilik guru serta bantuan pendidikan kepada golongan miskin dan OKU yang disifatkan sebagai penambahbaikan yang sangat diperlukan oleh masyarakat.